Hai, kembali lagi dengan soalan sains SPM untuk soalan objektif. Soalan 4, mengapakah tekanan dada perlu dilakukan apabila melakukan kaedah CPR? So dekat sini dia tanya kita lah, kenapa time kita buat kaedah CPR tu kita kena buat tekanan dada juga. Okey, sebelum tu kita kena faham lah bila kita buat kaedah CPR ni dan kenapa. Okey, tujuan kaedah CPR ni adalah untuk menyelamatkan nyawa bagi mereka yang tiba-tiba berhenti jantung ataupun tidak bernafas. So okey, cikgu bagi satu situasi lah. Katakanlah ni cikgu bagi nama dia A ni tiba-tiba berhenti bernafas lah ataupun sakit jantung. So bila dia sakit jantung, jantung tidak dapat berfungsi dengan baik. So bila jantung tak dapat berfungsi dengan baik, jantung tak dapat mengepam darah ke seluruh organ termasuklah otak. So ini akan menyebabkan kematian lah. So itulah tujuan kaedah CPR. So sekarang soalan dia, kenapa kita perlu buat tekanan dada kepada semasa kita buat kaedah CPR? Okey, bila jantung tu mengepam darah, dia akan macam kita rasa macam dada tu ditekan lah. So dada tu ditekan kerana mempunyai tekanan yang tinggi supaya dapat sampailah ke semua organ termasuk otak kita. So tujuan kita buat tekanan dada adalah supaya